Let's go through formula for SP025. Dekat belah kanan saya ada list of formula, belah kiri saya ada nota yang saya buat. So, formula for chapter 1 is from number 1 until number 9. Formula pertama adalah formula for electrostatic force atau nama lain dia Coulomb force or electric force, F. Formula kedua dan ketiga adalah formula for electric field strength or electric field intensity. So, tiga formula pertama ni adalah vektor. Jadi untuk vektor, kita tak payah ganti negative sign. Tapi, awak kena lukis direction. So, selalunya bila dia minta awak cari net force or net electric field strength, awak kena lukis dulu arah force. So, contoh, positive repel each other. Positive negative attracted towards each other. Tu konsep force. Okay, dia wujud antara dua charge. Lepas tu lagi satu nak saya nak pesan. Contoh kalau soalan minta awak cari F12, awak tulis formula awak macam ni. K Q1 Q2 over R12 square. Tulis macam ni supaya awak nampak yang jarak tu adalah distance between charge 1 and charge 2. Barulah kita ganti nilai yang betul. Equation kedua ni adalah equation untuk E. Equation ni awak boleh guna bila awak ada F. So, contoh awak dah kira net force, lepas tu soalan minta cari electric field pula, awak gunalah equation ni. Ataupun equation ni boleh juga digunakan untuk soalan parallel plate. Okay, awak ada parallel plate, lepas tu parallel plate ni kan ada electric field kan. Awak akan ada charge yang diletakkan dalam ni. Contoh proton. Contoh dia minta awak cari F. F yang bertindak ke atas charge ni. Dan boleh guna formula yang kedua ni. Dengan syarat awak ada nilai electric field dan juga Q0 ni adalah nilai charge tersebut. So, contoh kalau proton dan charge of proton. Okay, formula ketiga tidak boleh digunakan untuk parallel plate tadi. Formula ketiga ni adalah untuk point charge. Apa contoh point charge? Awak ada charge positif. Dia duduk 3 cm dari satu titik yang kita panggil sebagai T. Ni baru kita panggil sebagai point charge. Awak kena lukis dulu E disebabkan point positive charge tu. So, awak akan dapat E yang keluar macam ni daripada point T. Kita boleh namakan dia sebagai E1T. E1T ni awak boleh kira guna formula ketiga tu. KQ 1 over R1T square. Tulis macam ni supaya awak nampak jarak adalah antara charge 1 dengan T. So, ni adalah electric field for a point charge. Dia nak lukis electric field positif keluar, negatif masuk. Atau kalau untuk parallel plate, dia positif ke negatif. Terusnya kita nak tengok electric potential. Equation number 4. Equation ni awak boleh guna bila awak ada work done. So, let's say soalan tanya work done to move a charge from point S to T. Awak boleh carilah work done tu guna formula ni. Tetapi, awak kena faham, kalau work done tu kita bawa satu charge daripada satu titik ke titik yang lain. Contoh kat sini S ke T, V dalam formula ni adalah delta V, potential difference. Dia jadi macam ni Sebenarnya dia akan jadi delta V sama dengan W over Q0. So, susun jadi W sama dengan Q0 delta V. And then delta V ni nanti awak boleh kembangkan jadi V final tolak V initial. Okay, selain daripada guna formula nombor 4 ni untuk cari work done, awak boleh juga guna formula nombor 6. Sebab kita tahu work done adalah sama dengan the change of energy. Jadi, dekat situ kita nampak delta U adalah sama dengan Q delta V. So, dapat juga formula yang sama macam formula 4 tadi. Okay, kalau awak tak ingat unit macam biasalah tengok je formula contoh E ni. Atas dia adalah force Newton, bawah Q0 Coulomb. So, dapatlah unit for electric field strength NC minus 1. Cuma ada setengah unit yang awak kena guna unit yang assign unit dia. Contoh untuk current. Current mesti ampere. Yang ini adalah V untuk satu charge je. Tetapi kalau awak ada banyak charge, kita ada 3 charge kat sini, dia nak V dekat P. So, apa yang kena buat? Tambah je 3 V tu. Okey, seterusnya formula ke-6. Formula ke-6 adalah formula for change of potential energy. Change in electric potential energy. Sebab ada delta dekat situ. Dalam formula ni kan, kalau awak perasan, dia ada Q0. Q0 atau Q. So, Q0 atau Q ni selalunya merujuk kepada test charge yang kita tengah cakap dalam soalan tu. Ataupun charge yang kita bawa. Contoh dia cakap, saya bawa charge 50 microcoulomb daripada satu titik ke titik yang lain. Itulah charge yang dimaksudkan Q tu. 50 microcoulomb. Seterusnya adalah equation of electric potential energy antara dua charge. Lepas tu kalau awak ada banyak charge, contoh macam dalam gambar ni, awak ada 3 charge. So, bila ada 3 charge, awak boleh kira U dengan menambahkan semua U. Jadi, awak dapatlah formula ini. Okay, untuk V, U dan W, VU,
kita kena ganti negative sign. Diorang adalah scalar quantities. So negative sign kena ganti, tapi awak tak payah lukis apa-apa. No need to draw anything. Just calculate, substitute negative sign. Ni equation ke-9 ni adalah equation untuk E bagi parallel plate. Okay, macam ni parallel plate. Kira E dia boleh guna formula ni sekiranya awak ada potential difference dia dan awak ada distance between the two plates. Okay, formula nombor 9 ni dia sebenarnya boleh guna juga untuk chapter 2. So awak janganlah rasa macam, oh, ni untuk chapter 1 je. Tak, dia boleh je guna kat chapter 2. Okay, chapter 2, formula dia adalah from number 10 until 19. Okay, formula for chapter 2 start dengan formula of capacitance. So daripada formula of capacitance ni awak boleh keluarkan, awak boleh tukar jadi Q equal to CV untuk cari charge. Lepas tu kita ada formula effective capacitance. Nama lain untuk effective capacitance adalah equivalent capacitance atau total capacitance. So yang atas ni adalah untuk series, yang bawah ni adalah untuk parallel. So saya nak ingatkan bila awak nak ganti capacitance tu, selalunya capacitance dia bagi dalam microfarad kan. So 1, 5 micro contohnya. Kena ada micro tu dalam gantian kita. Sama juga untuk pengiraan yang lain, kena gantikan prefix tu. Okay, seterusnya kita ada formula for energy stored in capacitor. U ni dia kena dalam unit joule tau. Kalau nak dalam unit joule, then awak kena pastikan semua nilai yang awak ganti dalam formula ni adalah dalam SI unit. 50 micro dan micro tu kena ganti sekali. Okay, seterusnya adalah formula untuk time constant. Time constant ni dia ada definition yang berbeza-beza. Kat nota ni saya ada buat kan. Let's say lah awak ada charging process. Time constant tu adalah masa untuk charge tu meningkat kepada 0.3% daripada charge maksimum. Definition of charging or discharging, dia punya graph macam mana, itu awak study balik lah ya. Dalam formula ni awak boleh nampak yang time constant ni adalah resistance kali dengan capacitance. So kat sini saya nak ingatkan awak, time constant ni adalah masa. So unit dia adalah second. Awak ingat unit dia tu. Jangan gantikan kat sini unit dia ohm kali dengan farad. Tak saya. Ya, time constant is the time. So S second. Ada formula untuk charge sekiranya awak ada masa yang diberikan, awak diberikan masa. Soalan minta cari charge at time 5 second for example. Atas ni adalah formula untuk discharging process. Bawah ni adalah formula untuk charging process. Charging process adalah bila kita sambungkan kapasitor kepada bateri. Discharging process adalah bila kita buang bateri tadi, lepas tu kita sambungkan kapasitor dengan resistor. Kapasitor tu kena sambung dengan resistor baru berlaku discharging process. Kalau awak tak sambung dengan resistor, then dia seolah-olah awak masih biarkan charge kapasitor tu macam tu je. Q0 dalam formula ni kan, dia adalah initial charge ataupun final charge atau maximum charge. Dia bergantung kepada equation awak lah. Kalau discharging, maksudnya kita punya charge akan menurun kan. Jadi Q0 ni sebenarnya adalah dia punya initial charge ataupun maximum charge. Kalau kita charging, maksudnya kita akan charge kapasitor sampai Q dia maksimum. So yang ni adalah Q0 maximum charge. Dan Q0 ni selalunya kita boleh kira menggunakan CV. Lepas tu dalam formula ni dia ada E ni. E ni adalah exponent ya. Okay, next. 17. Epsilon R adalah dielectric constant. Epsilon adalah dielectric permittivity of material. Epsilon naught adalah permittivity of free space. Nilai ni dah diberikan dekat depan. 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. Kita ada dua formula untuk cari capacitance. Apa beza formula 18 dengan 19 ni? Formula 18 ni adalah untuk air filled capacitor. Maksudnya capacitor tu kat tengah-tengah dia ni tak ada apa-apa. Udara ataupun vacuum. Jadi yang ni kita panggil sebagai air filled capacitor. Jadi nak kira capacitance dia adalah C0, iaitu epsilon naught A over D. A tu adalah area and then D is the distance between the plate. Formula nombor 19 adalah formula capacitance tapi untuk capacitor yang ada dielectric. Contoh, ni awak nampak kat tengah-tengah capacitor ni kita letak satu bahan yang dipanggil dielectric material. So bila kita ada dielectric tu dia akan meningkatkan capacitance. So kita kena kira dia punya capacitance menggunakan formula ni, iaitu dielectric constant kali dengan C0. C0 ni ambil balik dari formula atas ini. Formula chapter 3 adalah dari formula nombor 20 hingga 31. Formula nombor 20 ni adalah formula for current. Tak ada apa-apa pun. Kalau awak nak tulis sebagai Q equal to IT pun boleh je. Lepas tu, formula 21 adalah formula for charge. Iaitu N ni adalah number of electron.
kali dengan charge of electron 1.6 times 10 to the power of negative 19. Okay, kalau soalan minta awak cari N, awak punya unit mestilah electrons. Sebab dia tanya berapa banyak electrons, how many electrons, so kita kena jawab lah 10 electrons. Seterusnya kita ada formula from Ohm's law, V equal to IR. Dalam formula ni awak boleh je guna V ni untuk cari terminal voltage juga. Terminal voltage tu mengukur voltage dekat luar. Okay, contoh awak ada bateri kan. Lepas tu awak ada resistor. So terminal voltage tu mengukur kat luar ni. Potential difference dekat luar ni. Kat bateri kita akan ada EMF. Terminal voltage kat luar. So terminal voltage ni boleh kira guna V equal to IR juga. Seterusnya kita ada formula resistivity. Awak kalikan je resistance dengan area bahagi dengan length. So yang ni let's say awak tak ingat unit for resistivity. Awak tengok je formula dia iaitu resistance adalah ohm. Area adalah meter square. Bahagi dengan length which is in meter. Cancelkan dua ni. Dapatlah unit for resistivity iaitu ohm meter. Formula 24 adalah of resistance in relation to temperature. Variation of resistance with temperature. Tangan ni dia berkadar terus dengan temperature. R ni adalah final resistance. R0 ni adalah initial resistance. Alpha ni adalah coefficient of resistivity. Final temperature tolak dengan initial temperature ataupun awak boleh ganti ni dengan delta T. T awak ni boleh biar je dalam degree Celsius atau awak nak tukar dalam Kelvin pun tak ada masalah. Dua-dua boleh. Untuk kira R ni awak boleh gantikan dengan Ohm's law tadi. R sama dengan V bahagi I. Let's say dia tak bagi awak R tapi dia bagi voltage dengan current, then awak boleh gantikan voltage bahagi current dekat dalam formula ni. Okey, formula ni ramai yang buat kesalahan. Sekiranya contoh soalan minta cari change in resistance. Change in resistance tu adalah delta R. So kalau soalan minta awak cari delta R kan. Kita tahu delta R adalah R final tolak R initial. Awak ingat awak nak guna formula ni lah kan. So yang kat sini ramai orang buat kesalahan di mana dia bawa R0 dia pergi sana. Lepas tu tiba-tiba bila dia bawa R0 ni pergi sana, dia jadi R tolak R0 sama dengan 1 tambah alpha delta T. Salah lah. Macam mana bawa ni ke sana jadi tolak kan? Sepatutnya bila awak bawa ni pergi sana macam ni, dia akan jadi R bahagi R0. Jadi macam mana kita nak dapatkan delta R? So untuk dapatkan delta R, expand dulu equation ni. Dulu jadi R0 plus alpha R0 delta T. Barulah boleh bawa ni pergi sana jadi R tolak R0 sama dengan alpha R0 delta T. Barulah dapat yang ni sama dengan delta R. Sama dengan alpha R0 delta T. Nampak tak? Kena hati-hati bahagian susunan balik formula ni. Kita ada formula terminal voltage. So macam saya cakap tadi, terminal voltage ni boleh je kira guna V equal to IR. Tapi dalam masa yang sama, awak boleh juga kira dia guna EMF tolak IR. Formula ni awak boleh susun balik. Di mana V adalah sama dengan IR. And then tolak EMF ni. Dapatlah EMF sama dengan I R plus R. Okay, kita boleh susun balik untuk dapatkan formula for EMF. R kecil ni adalah internal resistance iaitu resistance dekat bateri atau sel. Kadang-kadang soalan boleh minta awak cari coefficient of resistivity iaitu alpha. So kalau awak nak kena alpha, awak kena guna equation ni jugalah kan. Jadi apa yang awak kena buat adalah awak kena susun balik daripada equation yang saya dah keluarkan ni. Awak akan dapat alpha adalah sama dengan delta R bahagi R0 delta T. So, awak boleh guna equation ni untuk cari alpha. Tapi apakah unit alpha? So, dari formula yang saya dah keluarkan ni, awak boleh dapat unit untuk alpha sebenarnya. Iaitu resistance diukur dalam unit ohm. Bahagi dengan R0 iaitu dalam unit ohm juga. And then delta T adalah dalam unit degree Celsius ataupun Kelvin. Akan dapat yang ni potong yang ni. So, dapatlah lasas degree Celsius negatif 1 untuk unit bagi alpha ataupun Kelvin negatif 1. 26, 27 adalah formula effective resistance untuk series dan parallel. Ini adalah formula untuk series, yang ini adalah formula untuk parallel. Lepas tu kita ada formula of power. Jadi awak boleh je guna formula mana-mana. Cuma awak kena faham V ni sebenarnya V dekat R. Selalunya kalau soalan minta cari power dissipated, power loss, power average power, saya suruh awak guna I square R terus. Sebab power loss ni cuma berlaku dekat resistor sahaja. Okay, seterusnya kita ada formula of heat dissipated atau energy dissipated. T ni adalah masa. Dan kalau awak nampak kat sini, ni adalah power sebenarnya. Unit untuk power adalah watt. Unit untuk energy dissipated adalah joule lah.
10 adalah formula potential divider. Okay, potential divider ni awak nak cari voltage dekat sesuatu resistor. Contoh kita ada satu R1, R2 dipasang secara siri. Saya nak cari V1 dekat R1 ni. Jadi saya guna konsep potential divider di mana V1 adalah sama dengan R1 bahagi R efektif kali dengan total voltage. Nak cari V1 dan R1. Kalau awak nak cari V2 dan atas ni kena jadi R2. Macam itulah konsep dia. 31 adalah equation untuk potentiometer. Potentiometer ni di banyak je ratio lain yang awak boleh guna. Jadi awak tengok baliklah video yang saya buat tentang potentiometer. Dalam formula chapter 3 ni dia tak ada bagi formula untuk Kirchhoff. Total current going in is equal to total current going out. Total EMF is equal to total I times R. Sebab tu bila awak tulis dua equation ni, selalunya awak boleh dapat markah lah untuk konsep sebab dia tak bagi. Chapter 4, formula dia adalah 32 until 39. So, chapter 4 ni dia tak masuk PSPM. Tapi, ada setengah formula dia yang maybe awak boleh guna. So, kadang-kadang soalan bagi maklumat tapi awak tak ada nilai B. So, actually awak boleh je guna 3 formula ni untuk cari, 4 formula ni untuk cari magnetic field strength untuk solenoid atau coil. So, yang ni adalah magnetic field strength untuk straight wire. Yang ini untuk coil. Yang ini untuk solenoid. Di mana yang ini adalah untuk tengah-tengah solenoid. Yang ini adalah untuk hujung solenoid. Tapi jarang awak kira B dulu. Formula untuk chapter 5 is from 40 until 52. Formula yang pertama adalah formula untuk flux. So, magnetic flux, unit dia adalah Weber. Kalau awak tak ingat unit Weber, awak tengok balik ni. B kali A jadi Tesla meter square. Okay, theta dalam formula flux ni adalah sudut antara vektor B dan vektor A. Macam mana nak kena pasti sudut dia, saya dah listkan dalam nota saya. So, awak study lah balik macam mana nak kena pasti sudut theta tu. Seterusnya adalah formula untuk total flux ataupun magnetic flux linkage. So, yang ni sekiranya awak ada banyak N. So, let's say awak ada coil yang ada N number of turns. Jadi, untuk cari total flux, awak kena kalikan flux dengan number of turns. Unit dia sama je dengan flux. Seterusnya adalah formula Faraday's law untuk cari induced EMF. Okay, di flux ni adalah flux final tolak flux initial. Lepas tu dalam equation ni ada negative sign. Negative sign ni kena include kecuali soalan minta magnitude. Kalau magnitude then awak letaklah modulus dan boleh hilangkan negatif tu. Tapi in general kena letak. Okay, ini adalah untuk N sama dengan 1. Satu number of turn je. Kalau awak ada banyak N, then formula ni awak akan kena kalikan dengan N. Seterusnya, formula induced EMF untuk straight conductor. Okay, ni contoh straight conductor. Awak ada straight conductor yang diletakkan dalam uniform magnetic field dan dia akan bergerak dengan velocity V. So, awak boleh kira dia punya induced EMF guna BLV sin theta. Theta ni adalah sudut antara B dengan V. Dan selalunya sudut dia 90 degree lah. Kalau awak tengok gambar ni pun awak boleh nampak. B is into velocity ke kanan. Jadi, sudut antara diorang adalah 90. Seterusnya, kita ada formula induced EMF untuk coil. Beza formula 44 dengan 45 adalah 44 ni adalah formula untuk bila B yang berubah, B change. Kalau formula 45 ni DA jadi A yang change. Jadi DB DA ni awak kena tukar kepada B final tolak B initial. DA adalah A final tolak A initial. Kena pasti betul-betul dalam soalan siapakah final, siapakah initial. Kalau tak nanti awak salah EMF awak. Negative sign kena include unless soalan minta magnitude. Formula 46 adalah formula untuk rotating coil, coil yang berputar. Jadi, dalam formula ni dia ada number of turn kali dengan area, kali dengan magnetic field strength, kali dengan angular frequency atau angular velocity. So, dalam formula ni, omega, awak boleh kira guna 2 pi F ataupun 2 pi over T. So, kat sini awak kena belajar balik lah. Kadang-kadang dia bagi omega dalam RPM atau RPS. Jadi, kena convert into radian per second. Sila study balik, saya dah buat dah video. Sin omega T ni sebenarnya adalah theta. Theta adalah omega T. So, awak boleh juga ganti kat sini sebagai sin theta. Dan theta tu adalah sudut antara A dengan B. Kadang-kadang soalan boleh minta maximum EMF. So, maximum EMF ni berlaku bila sin omega T sama dengan 1.
Okey, yang ni pun saya dah terangkan dalam video, awak carilah video tu, eh. Awak boleh juga diminta cari, disebabkan kita ada induced EMF kan, kita akan ada induced current juga. So, bila kita kena cari induced current, kita akan guna formula EMF sama dengan I kali R. Formula ni tak diberikan dan formula ni cuma boleh guna untuk soalan induction, aruhan sahaja. So, awak tak boleh guna ni dalam chapter 3, salah. Formula 47 adalah formula untuk self-inductance atau inductance, iaitu EMF bahagi dengan rate of change of current. Negatif kena ada kalau awak nak kira EMF, tapi kalau awak nak kira inductance, awak kena tahu yang inductance nilai dia sentiasa positif. So, nanti awak kena bagi jawapan awak dalam bentuk positif, unit dia adalah Henry. DI ni adalah current final tolak current initial. Seterusnya kita ada formula self-inductance dalam bentuk flux. N kali dengan flux ni adalah sama dengan magnetic flux linkage, total flux. So, boleh juga tukar formula ni jadi L sama dengan magnetic flux linkage over I. Okay, next kita ada formula self-inductance untuk coil dan juga untuk solenoid. Pasti semua benda kena dalam SI unit untuk dapatkan L dalam Henry. Kita ada formula energy stored in an inductor. Formula ni tak ada masalah pun, awak masuk je lah nilai awak dah ada kan. Cuma selalunya pelajar akan tinggalkan square. Dia terlupa square ni. Dan macam biasalah kalau awak nak U dalam joule, dan awak kena pastikan semua benda dalam SI unit. Formula terakhir 52 adalah formula untuk mutual inductance, selalunya melibatkan antara dua coil atau coil dengan solenoid. Okey, nilai mu naught ni yang ada kat semua formula ni kan, mu naught ni. Nilai mu naught ni adalah nilai constant yang awak boleh ambil dekat depan juga. Pi kali 10 kuasa negatif 7. Formula chapter 6 adalah from 53 until 64. So first dia bagi kita formula of voltage in terms of time and formula of current in terms of time. Yang ni awak boleh translate kepada graph. So let's say soalan minta awak cari lukis graph of voltage kan. Kalau untuk pure resistor then dia adalah sine graph macam ni. V in volt, T in second. Kan dah boleh dah siap kita punya graph tu. Lepas tu V naught. Jadi awak boleh je lukis graph berdasarkan equation yang diberikan. Kemudian, dalam formula ni ada V naught dengan I naught. Diorang ni adalah peak ataupun maksimum. Contohlah soalan, bagi awak, soalan minta awak cari V at T equal to 10 second. So, nanti awak akan masukkan 10 second ni dalam equation ni untuk cari V awak kan. Awak kena pastikan awak guna radian mode dalam kalkulator awak. Sebab omega T ni adalah dalam pi radian. Bahagian ni kena guna radian mode. Tapi ni je lah dalam chapter ni. So, kalkulator awak better set dalam degree mode lah sebab lagi banyak guna degree mode. Sama juga kat sini omega boleh kira guna 2 pi F ataupun 2 pi over T. Seterusnya kita ada equation of RMS current dengan RMS voltage. Lepas tu kita ada equation for capacitive reactance. Dalam formula capacitive reactance kita ada frequency and capacitance. Lepas tu kita ada formula untuk inductive reactance. Yang ni F kali L pula. XC dengan XL ni adalah reactance. So, bila awak nampak reactance tu sebenarnya dia minta awak cari X. Dalam formula ni, sekiranya awak tak ingat omega punya formula, awak boleh tengok balik formula ni, okey? 2 pi F ni adalah omega. Omega sama dengan 2 pi F kan? So, awak boleh ingat balik dari sini. Let's say awak terlupa formula omega, tengok balik 2 pi F adalah omega. Okey, lepas tu Z, impedance. So, Z guna formula ni ataupun awak boleh guna V equal to IZ. V equal to IZ ni dia boleh jadi VRMS, IRMS. Ataupun boleh je guna V naught equal to I naught Z juga. Kalau awak tak ingat unit untuk Z, awak tengok balik unit untuk R. So, sebenarnya semua benda dalam ni, Z, R, XL, XC, mempunyai unit yang sama iaitu ohm. Dari formula Z ni sebenarnya awak boleh keluarkan formula untuk total voltage atau VRMS. VRMS tu boleh keluarkan formula dia dari sini iaitu Z ni awak tukar kepada V, R ni tukar kepada VR square, XL jadi VL tolak XC jadi VC square. VR, VC, VL tu awak kena study balik lah kalau awak tak ingat. VR boleh kira guna IR untuk resistor. VC boleh kira guna I kali XC untuk kapasitor. VL boleh kira
guna IXL untuk induktor. Nilai I ni semua sama sebab dia adalah dipasang secara series. So, yang ni adalah I RMS Kalau keseluruhan bila kita combine dia akan jadi V RMS sahaja, iaitu I kali dengan Z. Kita ada formula untuk phase angle. Okay, formula ni dia senang je bila awak tengok dalam soalan tu kan. Kalau soalan tu tentang RC circuit, ada resistor dengan kapasitor je. Maksudnya XL nanti akan jadi kosong lah. Nanti je kosong. Kalau dalam soalan tu tentang RL circuit, maksudnya dia ada R dengan L, tak ada C. Dan XC akan jadi kosong lah. Formula ni pun boleh tukar juga. Awak tukar jadi tangent -1 VL tolak VC bahagi VR. Tukar. Kalau awak ada nilai voltage across inductor, capacitor dengan resistor. Okay, seterusnya formula power factor. Power factor ni memang bermasalah lah untuk manusia sejagat. Awak tahu masalah awak apa kat sini? Soalan minta cari power factor. Awak pergi cari phase angle. Buat apa? Salah weh. Dia nak power factor, so biar je macam ni. Bahagikan je R dengan Z, dapatlah jawapan. Dan power factor tak ada unit. Ataupun kalau awak dah kira phase angle kan, awak tahu phase angle awak adalah 10 degree, let's say. Dan awak nak kira power factor ni, awak boleh je ganti cos 10 degree. Dapatlah juga jawapannya. Yang penting power factor tu ni, bukan phase angle je. 62 adalah formula for average power. Nak kira average power guna formula ni pun boleh. Awak nak guna I square R pun boleh. Kalau dia minta power loss, power dissipated, guna I square R terus. Seterusnya kita ada formula for instantaneous power. Instantaneous power ni adalah power pada waktu yang spesifik. Okay, 64 ni adalah formula lain untuk power factor, iaitu real power bahagi dengan apparent power ataupun average power bahagi dengan IRMS kali VRMS. Bila yang dia tak bagi dekat awak adalah formula untuk resonance frequency. So, resonance ni awak memang kena ingat dia punya konsep lah. Untuk resonance, syarat pertama dia adalah XL mesti sama dengan XC. And then dalam masa yang sama, Z akan dapat minimum dan sama dengan R. Disebabkan Z kita minimum, current kita akan maksimum. Cara lukis phasor diagram, cara nak tahu siapa leads atau lags, semua tu awak kena study balik lah. Saya dah buat video dah, tengok balik. Chapter 7. Chapter 7 formula dia adalah dari 65 until 78. Kita start dengan formula radius of curvature for spherical mirror. R sama dengan 2F. Awak kena ingat balik apa definition of R dengan F. Kat dalam nota saya ni saya dah lukis dah. Jarak dari C kepada cermin adalah R. Jarak fokus atau focal point kepada cermin adalah F. So, kita boleh nampak dari gambar ni, R adalah 2F. Formula ni cuma boleh guna untuk cermin sahaja ya. Okay, seterusnya kita ada formula of spherical mirror. So, yang ni awak kena ingatlah sign convention untuk F, U dengan V. Boleh hafal balik sendiri daripada table ni. Seterusnya kita ada formula of magnification. Dan kita ada formula untuk spherical surface. Awak kena tahu tentukan N1. N1 ni adalah medium containing the ray. Okay, awak tengok objek kat mana, tengok cahaya daripada objek tu akan lalu medium mana dulu, itulah N1. Kemudian R ni pun awak kena tentukan. Awak kena tengok surface tu concave atau convex. Saya dah bagi contoh kat sini. Awak ada objek kat dalam, cahaya datang dari objek, cahaya akan lalu kaca dulu, jadi ni N1. And then kita akan nampak surface ni sebagai concave surface. So, concave surface RD negative. Equation of lens maker equation. Yang ni adalah untuk lens. N materialnya adalah N glass. Lens kita tu diperbuat dari glass kan, kaca. So, ni adalah N lens tu. Medium ni bergantung kepada medium apa yang direndam. So, contoh kalau dia letak lens dalam liquid, then N medium ni adalah N liquid lah. Dia tak cakap apa-apa, selalunya kita assume dia adalah udara, air, 1. R1 dengan R2 ni, awak kena tengok jenis lens. Okay, kena tentukan sama ada R1, R2, positif atau negatif. Yang ni pun saya ada buat video dah, pergi lah tengok. Lagi satu formula yang boleh guna untuk lens adalah equation 66 ni balik. Juga guna untuk lens. 70 dengan 71 adalah formula untuk yang double slit. Okay, Y ni apa benda? Y ni adalah jarak fringe kepada central bright. Beza, yang ini adalah untuk konstruktif. Yang ini adalah untuk destruktif. Konstruktif adalah untuk bright fringe, destruktif adalah untuk dark fringe.
Lepas tu awak kena reti tentukan order number awak. Kalau dia cakap order, first order minimum atau first order maximum, dia akan jadi M sama dengan 1. Tapi yang double slit duck ni lain sikit. Di mana kalau contoh dia cakap second duck, then M awak sebenarnya adalah 1. Kena tolak 1. Tapi untuk yang double slit duck je. Okey, seterusnya dalam formula ni ada D besar. D besar ni adalah jarak skrin kepada slit. Lepas tu bahagi dengan D kecil. D kecil ni adalah jarak antara dua slit tu. Ada dua slit. Ni adalah D kecil. Adalah formula delta Y. Delta Y ni adalah distance between two consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes. Dia macam bila awak ada interference pattern tu, dari dark fringe kepada dark fringe seterusnya adalah delta Y. Dari bright fringe ke bright fringe seterusnya pun adalah delta Y. Dia mesti bersebelahan. Kalau dia minta antara dark to bright yang sebelah-sebelah, then awak kena bahagi delta Y tu dengan 2. Okay, kalau soalan tanya pasal interference pattern, dia tanya interference pattern awak, apa jadi bila kita tukar wavelength? Kita increase wavelength, what happen to the interference pattern? Awak kena tengok delta Y juga. Jawab menggunakan delta Y. Ni pun saya ada buat video, pergilah cari. 73 dan 74 adalah formula untuk thin film. Okay, formula 2 NT sama dengan M lambda ni. N ni adalah refractive index of the film. Dia mesti lapisan yang tengah-tengah. T ni adalah minimum thickness. M ni adalah order number, lambda is wavelength. Okay, formula 73 ni adalah formula untuk antiphase destructive. AD. Antiphase destructive. Kalau formula 74 adalah untuk antiphase constructive. Ni cara awak nak ingat dia. AD, AC. Kalau awak diminta cari untuk in phase, then dia 73 ni akan jadi in phase constructive. Dia terbalik daripada antiphase. Yang ni pula akan jadi in phase destructive. Awak ingat ni je lah. Lepas tu ingat in phase terbalik. Formula ni, kalau diminta cari thickness guna formula 73, M dia kena ganti 1 untuk dapatkan minimum thickness yang bukan kosong. Kalau awak ganti kosong, nanti dapat T kosong, jadi salah lah. Tapi kalau formula 74, M dia mesti kosong. Sebab kita nak ketebalan yang paling minimum. Thickness, minimum thickness. Kalau awak gantikan 1, awak tak dapat yang paling minimum lah. Okay, 75 to 76 adalah formula for single slit. Dia terbalik daripada yang double slit, iaitu yang ini adalah destructive. Yang ini adalah constructive. So, dalam formula ni, dia yang beza adalah A ni. A ni adalah lebar slit, slit width. Untuk single slit, dia punya order number tu ambil je. Tak kisahlah kalau dia cakap first dark kan. M dia 1. Untuk single slit ambil je, tak payah tolak-tolak. Contoh-contoh soalan yang boleh ditanya untuk yang double slit. Selain itu, untuk single slit pun, kadang-kadang dia boleh minta awak cari width of the central maximum. Hari tu saya dah terangkan, kalau awak kena cari width of central maximum, dia adalah 2Y1. Di mana Y1 ni adalah dark fringe. 77 dan 78 adalah formula untuk diffraction grating. D ni adalah distance between slits atau slit separation. Theta adalah diffraction angle ataupun angle for nth order maximum. D ni awak boleh kira guna 1/n, di mana n ni adalah number of lines per unit length. Cara nak guna formula diffraction grating pun saya dah buat video dekat shorts. Tengoklah. Chapter 8, formula dia adalah 79 to 81. So, semua tiga-tiga formula ni adalah formula to calculate de Broglie wavelength. Kalau formula pertama ni, H2 adalah Planck constant. Planck constant boleh dapat dekat list of constant. P is linear momentum. P ni kita boleh expand jadi mass time velocity. Okay, jadi dalam ni, V ni adalah velocity V, okay? Iaitu unit dia meter per second. Ni adalah mass of the particle. So, awak kena baca soalan betul-betul lah. Kalau proton, then mass of proton. Kalau elektron, mass of electron. The formula for de Broglie wavelength. Tapi dalam bentuk applied voltage. So, V kat sini adalah V besar, potential difference ataupun applied voltage. Boleh nampak V dekat sini dengan V kat sini adalah benda yang tak sama. So, hati-hati sikit. Kalau ada velocity, guna yang ni. Kalau ada voltage, guna yang ni. Lepas tu lagi satu kesalahan yang awak buat kat sini adalah ada yang lupa pasal kewujudan E ni. Dia adalah mass kali dengan E.
iaitu 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Ada yang ingat E ni duduk dengan mass ni, iaitu mass of electron kot. Salah. Dia adalah mass kali E. Lepas tu electron volt ni, EV ni sebenarnya adalah sama dengan kinetic energy. So kita dapatlah formula ketiga K. Okay, so kalau awak diminta cari kinetic energy, awak boleh guna formula ni, ataupun K ni sebenarnya boleh je kita guna half mv squared. Chapter 9 kita ada formula first, iaitu ini adalah mass number ataupun nucleon number ataupun molar mass pun boleh dapat dari sini. Z ni adalah number of proton or number of electron. N pula adalah number of neutron. Selalunya boleh dapat daripada isotope notation ataupun kadang-kadang dia tulis macam ni, carbon 14. Dan carbon 14 A adalah 14. Kita ada formula for mass defect delta M. Mass defect dia ada dua formula. Formula pertama ni adalah number of proton kali dengan mass of proton. Number of neutron kali dengan mass of neutron tolak dengan mass of nucleus. Okey, sila hati-hati kat sini. Mass ni pastikan guna dalam unit yang sama. Kalau awak nak guna dalam kg, guna kg. Kalau nak guna U, guna dalam unit U. Selalunya kita kira dalam unit U. Seterusnya kita ada formula 84. Yang ini awak guna untuk cari mass of nucleus sekiranya dalam soalan dia bagi mass of atom. So, mass of atom tolak je dengan number of electron kali dengan mass of electron, dapatlah mass of nucleus. Formula 85 adalah formula mass defect. Tetapi, sekiranya awak tak nak kira mass of nucleus, awak nak ganti terus mass atom. So, awak boleh guna formula ni. Tapi, awak kena hati-hati. Iaitu, dalam ni dia adalah number of proton kali dengan mass of hydrogen. Mass of hydrogen ni, dia ada bagi dekat list of constant. So, kalau awak nak guna terus formula ni untuk cari delta M, sekiranya awak diberikan mass of atom, boleh juga. Tak ada siapa halang. Okay? Boleh je guna ni. Cuma kena hati-hatilah, jangan ambil mass of proton pula kat sini. Salah jadinya. Next. 86 adalah formula for binding energy. Kali je delta M dengan C square. Tapi, dia ada dua method sebenarnya. Binding energy ni, awak boleh dapat dalam dua unit, sama ada dalam mega electron volt ataupun dalam joule. Kalau awak nak binding energy dalam mega electron volt, step dia macam ni. Delta M awak mesti dalam unit U. Lepas tu, awak kena kalikan delta M awak tu dengan 931.5 terus. Dapatlah EB dalam mega electron volt. Jangan kali dengan C square ke apa. C square tu kita dah cancel kat sini. Kalau awak nak binding energy dalam joule, then barulah awak pastikan awak punya delta M dalam kg, barulah kali dengan C square. Seterusnya adalah decay rate, kadar perebutan. Ini adalah decay constant, and then ini adalah number of nuclei. Negatif ni adalah menunjukkan decay rate tu, decay sample kita tu akan berkurang semakin masa berlalu. Seterusnya kita ada formula for number of nuclei, number of remaining nuclei. Yang ini adalah initial number of nuclei. Lambda ni adalah macam saya cakap decay constant, T adalah masa, E ni adalah exponent. Kadang-kadang dia tak bagi N, awak kena cari N dari number of mole. So ada satu formula yang awak kena ingat sendiri, iaitu number of mole adalah sama dengan N naught, initial number of nuclei, bahagi dengan Avogadro. Dan dia juga sama dengan mass bahagi molar mass. Let's say dia bagi number of mole atau dia bagi mass, dan awak kena cari number of nuclei menggunakan formula ini. Seterusnya kita ada formula for activity. Yang ini adalah activity after certain time t. Yang ini adalah initial activity. And then ni decay constant sama je lah. Okay, yang ini awak kena hati-hati juga. Kalau awak nak activity dalam unit decay per second, SI unit dia atau becquerel, then T awak mesti dalam second. Contoh kalau T awak dalam hour kan, jam, then activity awak adalah decay per hour. So, kena tengok betul-betul unit. Sama juga dengan formula 90. Ini adalah formula activity. Awak boleh kalikan je decay constant dengan number of nuclei. Kalau awak nak cari initial activity pun, awak boleh letak A0, N0. Kalau awak nak activity dalam becquerel atau decay per second, lambda awak pun kena dalam per second. Unit tu kena konsisten. Seterusnya kita ada formula for half-life, separuh hayat. Bahagikan je ln 2 dengan decay constant. Lepas tu kalau awak susun balik, awak boleh dapat decay constant adalah ln 2 divide by half-life. Kat sini ramai yang salah, iaitu dia buat unit for decay constant meter. Salah, ni bukan wavelength. Dia guna simbol yang sama macam wavelength, tapi dalam soalan ni dia adalah decay constant.
Kalau awak tengok formula ni pun, awak boleh nampak unit untuk decay constant adalah S-1 sebab dia adalah ln 2 bahagi massa. Okay, sila alert sikit bab unit ni. Itu sajalah formula untuk SP025. Ada je benda-benda yang saya tak adalah cover sebab banyak weh. Yang satu benda saya nak ingatkan awak, dekat list of constant ni kan, kita ada 2K, satu Boltzmann constant, satu lagi Coulomb constant. Yang kita guna untuk SEM 2K ni adalah yang ni, Coulomb constant. Jadi Boltzmann constant ni jangan guna.